Pernah tak, waktu malam yang sunyi, kau pandang ke tasik yang tenang, tapi entah kenapa, hati rasa seram sejuk. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhati dari bawah air. Itulah perasaan pertama aku masa jejak kaki di Tasik Chini. Tasik yang tenang, tapi diamnya tu lain macam. Macam ada nyawa yang sedang tidur di dasar sana. Orang tempatan selalu pesan, kalau kau datang ke sini, jangan sebut nama naga. Jangan cabar alam. Sebab Tasik Chini bukan sekadar tasik. Mereka panggil penjaganya Naga Seri Gumong. Naga purba yang dikatakan sebesar istana, bersisik emas dan perak. Dan matanya merah menyala macam bara yang tak pernah padam. Kata orang tua-tua, cerita ni bermula beratus tahun dulu. Waktu tu kawasan ni bukan tasik, tapi hutan yang luas, penuh pokok tualang dan buluh kuning. Satu rombongan datang dari jauh, nak buka tanah buat penempatan. Mereka kerja siang malam, tebang pokok, bakar semak, bersihkan tanah. Tapi tiba-tiba, muncul seorang nenek tua dengan tongkat panjang, berpakaian lusuh tapi matanya tajam. Dia berdiri di tepi sungai dan suaranya serak bila dia berkata, "Anak-anak, jangan ganggu tempat ni. Roh hutan belum kau pinta izin. Tanah ni ada penjaganya." Mereka ketawa kecil. Fikir nenek tu cuma orang tua yang percaya tahyul. Tapi nenek tu cuma menghela nafas. Kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah sambil berpesan, "Kalau tongkat ni tercabut, akan bangkit sesuatu yang takkan mampu manusia jinakkan." Beberapa hari kemudian, masa mereka terus menebas hutan, anjing peliharaan mereka tiba-tiba menyalak ke arah sebatang kayu reput besar di tepi paya. Salah seorang lelaki datang, tendang kayu tu, dan dari retakan kayu tu mengalir darah pekat berwarna hitam. Bau hanyir memenuhi udara. Langit tiba-tiba gelap, kilat menyambar dan tanah bergegar. Orang-orang kampung mula menjerit, lari lintang pukang sebab tongkat nenek tua yang tertancap di tanah tercabut sendiri. Air memancut keluar deras membentuk pusaran besar. Dalam sekelip mata, seluruh kawasan tenggelam dalam banjir. Dan di tengah pusaran tu, mereka nampak bayangan besar berkilauan emas meliuk seperti ular raksasa. "Seri Gumom, dah bangun!" jerit seorang tua sebelum dia hanyut di bawah arus. Dari hari itu, kawasan tu bertukar menjadi tasik luas yang kita kenal hari ini, Tasik Chini. Dan naga itu dikatakan masih bersemayam di dasarnya. Tapi kisahnya tak berhenti di situ. Orang asli Jakun percaya Seri Gumom bukan sekadar naga, tapi makhluk yang punya roh manusia. Ada versi kata dia puteri dari dunia bunian, disumpah jadi naga kerana melanggar pantang. Ada juga yang kata dia penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Pernah satu ketika, seorang pemuda dari kampung Gumom mendakwa melihat bentuk naga di waktu subuh. Panjangnya seperti dua perahu disambung. Kulitnya berkilau di bawah cahaya pagi. Dan peliknya, selepas kejadian tu, kampung mereka dilanda banjir tanpa hujan. Tahun demi tahun ramai pelawat datang. Ada yang kata nampak bayangan besar di bawah air. Ada yang mendengar bunyi seperti dengusan panjang dari tengah tasik waktu malam. Bila disuluh, tak nampak apa-apa. Cuma riak kecil. Tapi airnya bergetar macam ada sesuatu yang baru menyelam. Seorang jurutera British bernama Arthur Potter pun pernah menulis tentangnya pada tahun 1959. Katanya, semasa buat tinjauan tanah di Tasik Chini, dia ternampak sesuatu besar bergerak di bawah permukaan air. Perlahan, tapi cukup besar untuk menghasilkan gelombang. Dia tak pernah berani menyelidik semula selepas itu. Mitos ya, tapi peliknya, setiap generasi ada yang nampak. Bila air surut, kadang keluar gelembung besar dari dasar. Ada masa, bunyi seperti nafas panjang dari bawah air kedengaran. Tenang, tapi berat.
seolah-olah sesuatu sedang tidur dan belum sampai waktunya untuk bangun. Orang tua-tua percaya, selama manusia menghormati alam, naga itu takkan mengganggu. Tapi kalau manusia mula tamak, menebang, mencemar atau lupa adab terhadap bumi, maka air tasik akan bergolak lagi dan Seri Gumom akan kembali. Aku pandang tasik ni lama, tenang tapi misteri. Dari jauh, kabus menari di atas air, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang tak patut manusia lihat. Dan entah kenapa, aku rasa seperti ada mata sedang memerhati balik dari dasar sana. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui rahsia alam. Tapi aku percaya, setiap mitos ada pesannya. Tasik Chini bukan sekadar legenda, ia amaran tentang bagaimana manusia mudah lupa bahawa bumi ini ada nyawa dan setiap alam ada penjaganya.